Kadar kutipan sampah di Bazar Ramadan seluruh Selangor mencatat penurunan kira-kira 20% setakat ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengarah urusan KDEB Waste Management KDEBWM Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata, kutipan lebihan sampah ketika ini dianggarkan antara 50 hingga 60 tan sehari, melibatkan 155 lokasi Bazar Ramadan dengan hampir 10,000 tapak niaga di 7 pihak berkuasa tempatan PBT. Menurutnya, penurunan itu antaranya didorong usaha beberapa badan bukan kerajaan NGO yang melaksanakan program menyelamatkan lebihan makanan di Bazar Ramadan. Ada program-program safe food yang dilaksanakan oleh beberapa pihak NGO dan pihak yang rasakan bahawa sayang makanan ini membazir. Mereka dah alert, dah keluarkan flyer, dah bagi tahu kepada toke-toke bazar, kalau tak habis jangan buang. Maybe dibagikan sedekah untuk orang sahur atau untuk orang more di tempat-tempat macam rumah anak yatim, orang pekerja dan sebagainya. Daripada dia membazir dan buang, so NGO ni saya ucapkan terima kasih sangat. Satu, dia tidak membazir. Dua, kita dapat bantu orang yang maybe yang memerlukan makanan. Dan tiga, sampah yang kita kutip kurang lah. Saya seru pada semua peniaga-peniaga, kalau nak jual, nak berniaga, bajet lah. Bajet agak berapa nak berniaga. Nak jual untuk 100 orang, 150 orang. Dan saya nak seru juga kepada pembeli khususnya kan. Kalau tak mahu membazir, kita beli apa yang kita nak saja. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program tanggungjawab sosial korporat CSR Iftar bersama kira-kira 120 anak yatim dan pelajar tahfiz di Seksyen 7 Shah Alam semalam. Program anjuran KDEBWM dengan kerjasama Right on Track dan Universiti Utara Malaysia Kampus Kuala Lumpur itu turut menyumbang pakaian raya serta juadah berbuka puasa kepada mereka yang diraikan. Setiap tahun memang kita begini, kita akan identify beberapa rumah anak yatim, beberapa rumah kebajikan. Kita akan spend some budget untuk membantu sedikit sebanyak memberikan kegembiraan bagi anak-anak yang tidak bernasib baik ini untuk at least menyambut raya dengan ada persainan baju raya. Kita bagi duit raya. Dalam perkembangan sama, Ramli turut meluahkan rasa kesal susulan aduan berhubung tindakan pihak tidak bertanggungjawab membuang sampah pukal di sebuah masjid di Bukit Jelutong. Bila saya dapat gambar, ada pihak yang tidak bertanggungjawab buang sampah pukal dekat masjid, buang kerusi lama. Tak bolehlah macam ni kan. Masjid kan tempat yang suci, bersih. Kalau you nak buang sampah you, janganlah buang kat masjid. Buang depan rumah you. Maklumlah pada kita, insya-Allah kita akan sampai. Well, kalau kita dapat tangkap culprit ni, saya memang kalau boleh tangkap dia betul. Tangkap, denda, tindakan yang ada kuasa adalah PBT. Kalau di pihak KDB, kita akan salurkan dan sampaikan maklumat kepada pihak PBT. Umat Islam di Selangor disaran tidak panik berhubung spekulasi kemungkinan sambutan Aidilfitri lebih awal. Sebaliknya memberi tumpuan kepada ibadah ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Penolong Mufti Kanan Bahagian Falak Muhammad Fahmi Muhammad Soim berkata, tempoh berkenaan merupakan waktu penting untuk umat Islam memperbanyakkan amalan dan meningkatkan ketakwaan. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya menghormati proses cerapan anak bulan Syawal sebelum sebarang pengumuman rasmi mengenai tarikh Hari Raya Aidilfitri dibuat. Orang ramai juga disaran menunggu kenyataan rasmi daripada pejabat Mufti Negeri Selangor yang dijangka dikeluarkan dalam masa terdekat berhubung perkara itu. Sejak kebelakangan ini, isu kemungkinan sambutan Aidilfitri lebih awal hangat diperkatakan di media sosial apabila sebahagian pengguna membuat spekulasi mengenai kemungkinan berlaku raya mengejut. Perbincangan tersebut timbul susulan pengumuman oleh Emirat Arab Bersatu yang menetapkan 20 Mac sebagai tarikh sambutan Aidilfitri di negara berkenaan. Tadi kita buat pelepasan gimmick pelepasan di mana kita dapat gantian jentera-jentera baru. Yang besar tu adalah jentera baru yang kita dapat kurang daripada pertukaran jentera lama khas untuk kita bersiap siaga sepanjang tempoh perayaan. Di Selangor ni kita mempunyai 38 buah balai bomba. Sepanjang tempoh 24 jam, sepanjang tempoh perayaan tu kita bersiap siaga, hanya 20% sahaja kita benarkan kaki tangan bomba ni untuk bercuti. Di mana dalam tempoh 24 jam tu kita ada pertukaran pekerja secara shift untuk menjamin kita siap siaga sepanjang
perayaan. Program klinik Algebra EduCourage membantu pelajar meningkatkan kefahaman dalam matematik, khususnya topik algebra, melalui pendekatan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Program itu melibatkan puluhan penghuni Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras dengan bimbingan tenaga pengajar sukarelawan EduCourage. Inisiatif berkenaan dipimpin oleh pempengaruh matematik Adib Fahim bersama pasukan sukarelawan yang terdiri daripada Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Ini adalah kali pertama program yang dianjurkan oleh anak-anak yang lepasan SPM dengan kelebihan yang mereka ada, yang lepasan SPM yang buat inisiatif ini yang mereka ada, mereka kongsikan dengan anak-anak yang berada di rumah kebajikan. Sesuatu yang amat luar biasa dan amat baik bagi kami daripada rumah kebajikan. Video-video yang telah dikongsikan tu nampak bagaimana anak-anak ini rasa teruja dan seronok apabila mereka diajar dan dibimbing oleh EduCourage ni lah daripada Cik Adib ni. Program berkenaan dianjurkan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peyatim, Wakil Agensi Fokuslah serta Hivitex Sdn Bhd. Program berkenaan turut mendapat sokongan Media Selangor Sdn Bhd MSSB sebagai rakan sokongan dalam meningkatkan kesedaran media terhadap pelaksanaan inisiatif pendidikan. MSSB turut menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan menyumbang wang tunai serta biskut raya kepada penghuni Rumah Kasih Harmoni. Media Selangor adalah sebagai untuk memberi awareness media lah kepada orang ramai yang bahawa aktiviti ataupun program pendidikan ni haruslah disebar luas kepada masyarakat luar. Kita juga membuat CSR sebenarnya di dalam program ini dengan memberikan duit raya dan juga biskut raya kepada anak-anak yatim dan asnaf di sini. Ini kita nampak boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti generasi muda anak-anak Selangor. Kita melihat rumah ini akan menjadi sebagai rumah contoh amalan terbaik untuk asrama anak yatim dan asnaf di Selangor. Jadi kita nak pastikan anak-anak di Selangor ini mereka diberi ruang dan peluang untuk mereka menyerlahkan bakat.